Sebelum video dimulakan, korang jangan lupa tekan button subscribe. Percuma je, gang. What's up, Meow? Kita kembali balik pada satu game horror yang baru, iaitu Eternal Night Final F3D. Macam biasa, ini game Roblox. Selalu dah seram dah. Kita tengok game ni macam mana, seram ke tak. Skip lah. Cepatlah skip. Allah, hebat betul diorang ni tengok intro. Cara betul orang tengok intro ni. Intro tak tahu. Lupalah. Aku yang bawa. Aku tak ada lesen. Ada first snatch sih. Skip lah. Alah, benda weh. Rajin korang tengok cutscene ni. Nabi almost the pizzeria. Let you change thing out inside. Aku yang kena check. Baguslah. GG. Kena beli lah. Kena duit tu. Tengok kosong duit. Terus main. Okay. Kena kejar. Ingat dalam, kalau Final FAD duduk dalam bilik office, tapi dia kena kejar pisang. Ya, aku tak ada flashlight. Tak tunjuk player nama ke? Alamak. Kau tengok game Roblox macam ni. Game Roblox weh. Bukan game dekat apa, game-game dekat yang kena bayar. Foxy kat sini. Mana korang? Member ni tak tahu lagi mana. Security room rasa aku kat sini. Sumpah lah. Dia tak tunjuk player nama. Setengah game dia tunjuk player lama tau. Dia cleaning room lah siap. Kat tim bot. Bot kata. Pengkhianat. Pengkhianat siap. Betul lah office belakang ni. Security room. Alah, ada energy pula. Security room. Sini lah patutnya. Okay, ni tempat kita menjerit. Wow. Background sound dia dah berubah. It is your safe place. Tipu lah. Nanti kena juga jump scare kat sini. Penipu game ni. Macam kau tengok. Panas. Sejuk sikit. Aku tak. Maksudnya kita belilah tips. Into the camera, use the phone area, load the camera, call puppet corner. Worst key if charge, you need just need hold the is button. Ya Allah, aku nak tengok CCTV lah. Okay, kita boleh sembunyi. Takut ya. Alah, flashlight benda tu lah. Kuat Aku tak faham dia kena buat apa.
Dia tak ada instruction, dia suruh kita bertahan. Oh, sama lah macam game tu Five Nights at Freddy kat phone kan. Kena bertahan je. Ya. Itu pun kalau dapat bertahan. Mana member? Where are you guys? Security room. Hai. Tutup. Jordan, bro. Jordan. Tapi ada energi ke? Sebab aku tak nampak semua energi. Bah. Memang lah kena kejar. Aku nampak macam laju je dia kejar. Jordan. Please help me. Help macam mana Mat? Oh ni member mati. Ni mati. Si mati. Dia respawn. Start help me. See you in heaven. Aku gentle lah. Oi, terkejut aku. Ui, takut lah. Aku tengok kamera. Mana kita kat mana? Oh, kat sini. Okay. Oh, tak ada. Alamak. Oh ya, aku flashlight aku dah mati lah ni. Gentle saya dua orang. Kalau tak je. Nampaknya aku seorang yang selamat. Nasib dia respawn balik. I'm dead. Apa dulu? Meter apa tu? Macam tu pun kena. Aku tak faham. Apa tu? Kenapa? Tak lampu lah. Ya Allah, gelap dia. Tiga orang. Seorang belah. Aku cuba main. Cuk sial. Tak faham. Alamak. Shit. Tinggal dua orang.
biasa. I'm dead. Hai. Bang, kat sini bang. Hai. Bang. Hai. Terkejut siap, sumpah terkejut. Oh. You can do this. You can. Gelap nak mampus oi. Sumpah gelap. Lampu pula ada tu limit. Gentle lah. Apa tu? Why you don't remember? Oh, salah je. Remember. Terkejut mat. Walaupun pergi Roblox, terkejut tu. Aku memang respect sangat budak-budak yang pergi Roblox ni. Ya horror lah. Aku mati weh. Aku tak boleh. Aku mati. I see. Lepas tu macam mana takkan nak keluar balik? Oh, dia ada satu tu je revive dekat seorang. Seorang tu mati, dia dah revive. Tu pula player lain lah. Alhamdulillah. Okay, aku faham. So macam mana ni? Macam mana ni? Sebab aku try masuk new server lah. Member takut tu. Puppet has no power, no fuse. Fuse ni cari mana masalahnya? Aku cari server lain. Kita dia new server. Tapi aku join easy punya. Malulah mat. Main game horror easy. Naik satu pun aku kalah. Apa lagi naik dua? Tak boleh mat. Nampak orang. Tak apa. Ni second lah. Second try. Kita tengok macam mana. Semoga kita menang. Kenapa dia tak tunggu 7 orang Ni sama ke map lain? Aku rasa dia main map. Oh sama. Aku tengok macam map tak sedap lah. 3 orang pula. Seorang belah. Aku tengah loading. Sabar. Skip. Aku kat yang bawa. Leceh lah. Benda belakang tu. He like cheat out. They only look scared because of it. Shabao. I just know it's going to do very well. I sure of it. Why you so much feel guys said just go is that after that we can get a snack. Betul. I mean for that but everyone just scared of it. Make sure they keep my by I don't know snack because I starving. Kali bawa makanan standby dalam kereta tu. Semua ni untuk snack.
Bukannya nasi goreng, ayam gepuk. Snack je. Ya Allah, sudah pizzeria. Demi snack. Bukan ayam gepuk. Okay, sampai. Tu letih mat drive. Aku seorang ke drive. Orang lain tidur. Eceo. Okay, second try. Kita tengok. Semoga menang. Aku tak tahu boleh menang ke tak sebabnya Roblox kan. Ni ni. Kau tengok. Baru 2 sen aku dapat. Expect macam mana? Oh, dah aku tahu. Weh, sabar. Tunggu. Ampun, tak boleh guna. Dia ada limit. Game Roblox pun ada limit. Selalu game horror biasa-biasa. Bang. Dia ada limit tau. Tak kena lama. Follow dia. Aku rasa dia pernah main ni. Ui, sumpah dia tak nampak. Ui, background sound dia. Wah, nampak sangat pernah main. Dia ingat map tu. Dia ambil cutting board. Bot kata. Hei, kamu. Oh, ni lah. Tak sini rupa dia. Oh, kena check fuse. Aku ni, aduh, dah pernah main game horror pun tak tahu lagi. Tapi dia jumpa Alamak, lift power screw the puppet. Kenapa kau tak ai? Kenapa kau tak kiri? Okay, jom. Ini apa panggil Bonnie Harus buka buat pintu siap. Yes, kita go. Jom. Siapa tu? Oh. Penakut saya. Aduh. Kita selamat. Tengok CCTV sekejap. Nak iwan easy. Tak branch sama easy punya. Kita ni seorang player horror yang berkejaya pengalaman. Mainlah normal at least. Jangan malukan muka kita tau. Malu weh. Walaupun kat game Roblox sekarang semua dah seram kau tengok horror. Jangan malu. Jatuh air muta kita sebagai streamer horror. Tak tutup. Kuat mat. Member tu mana? Oi member. Oh tu. Oh dia sembunyi. Ini easy punya. Betul easy tu. Cepat sangat jam dia. Aku tengok CCTV. Alah, kena kod lah. Ui, tak nak aku. Baikkan song dia berubah. Jangan kena kod. Kod lah. Flashlight dia makan bateri. Tak boleh lama macam ni. Tak nampak jalan. Jadi okay, nampak macam ni. Oh, jump scare. Siap.
Ni aku nampak sangat yang diorang ni dah main. Right. Pukul 1 dah. Cepatnya. Panas. Gelap mat. Hei. Ini easy mode. Aku tak jump scare tu. Kita main horror ni sebab akan jump scare. Lagi seram je. Kau nak main macam ni je. Tunggu menang. Tak shock lah. Dah dengar. Oh, tak tahu kau dengar tak? Nampaknya Bonnie dah bergerak. Aku tengok CCTV weh. Apa benda ni weh? Tepi lah. Tepi. Kejut aku. Alah member ni. Kenapa dia hitam Tanya. Kenapa dia hitam Tak pakai skincare ke sunscreen? Tak ada tu. Oh lambatnya pukul 6. Cepat sikit pukul 6. Aku tengok CCTV lah. Tak boleh jalan. Tak boleh tolak dia. Oh tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Ni tak nak aku. Takut. Point kita untuk survive, bukan untuk mencari Atonic tu. Ingat tu. Ni Final Freddy. Kita suruh pula pergi kat panjang umur. Weh, tetap. Ini bukan easy bukan dia jump scare weh. Aku seorang ke hidup? Pisang. Oh, ini lambat. Alamak. Kau kan pernah main Puppet as no power. Tipu. Tak dia punya jump scare dengan Bonnie weh. Oh, gua takut lah. Dah gelap betul ni. Mana member weh? Pisang. Aduh, aku tak tahu weh. Masalahnya gelap gila. Aku tak nampak apa pun. Oh. Takut. Weh. Cika. Itu Foxy.
Jauh Cika. Sumpah weh tak nampak apa Mat. Kau sedang cakap okey, kau ni tak boleh bising. Cika kita kena tunduk. Freddy tak tahu. Alah member dekat sini. Oh member mati. Alamak. Tak boleh Mat sini. Aduh, aku rasa end sini je lah. We survive. Oh, dengar kat belakang. Apa tu Cika? Satu tunduk penipu punya game. Aku tak boleh lah ni. Crash down sudah. Penipu. Aku dah crash down dah. Dah tunduk tu. Betul lah, beli sekali je. Betul kena beli. Kena kod. Aku rasa kita end sini sajalah. Memang agak susah sikit lah. Memang kau kata game Roblox kau tengok macam game yang kena bayar apa 5 ke 16 ringgit. Kau tengok macam tu. Tengok Eternal Night. Susah. Tapi aku okey. Aku bagi 6/10 lah. Map tak ada. Ingat apa dia yang SPH kita tahu jalan. Tak apa, kita end sini saja. Okay, terima kasih untuk video aku. Kau jangan lupa like, subscribe and share video ni. Jadi kalau kau nak main game ni, jumpalah kau perlukan member seorang yang pernah main game ni. Kau akan menang. Kalau kau tak main, tengok kalah. Aku 2 kali main kalah. Okay, bye bye.